Okey, tengok ni. Aku test longkas dengan gewan seberat 7 gram. Yang ni soft rock saja, geng. Braking nombor kosong je ni, geng. Nombor kosong, tengok longkas. Tak bihun, geng. Tak bihun. Kayuhan dia ni sebaik Shimano, geng. Oh, dia punya smooth tu sebaik Shimano. Dia tak ada vibrate. Okey, lagi sekali, geng. Tali aku setting sepenuh spool. Tak ada bihun lagi, geng. Okey, untuk tension knot ni aku setting macam ni. Tekan turun laju. Tekan turun laju. Lepas tu untuk rein ni dia punya ball bearing 11, kan. 11 tambah 1 ball bearing. Ratio dia 72:1. Drag clicker, start drag clicker ada. Handle aluminium, pakai knob dia pakai EVA. Drag clicker ada. Drag clicker nyaring. Ni braking pun ada clicker juga. Yang sebabkan rein ni dia anti backlash atau anti backlash, dia pakai Automatic 2 braking system. Yang ni braking system daripada jenama Kasking saja, geng. Dua braking system ni pakai centrifugal. Lepas tu ni magnet. Kalau magnetic ni dipakai untuk korang yang nak buat main skipping lah. Kalau nak pakai untuk longkas, pakai je nombor 1, 2 ataupun nombor 3 ataupun nombor 0, boleh, tak ada masalah. Okey, geng, sebelum nak harga lagi, bike grab terus, geng. Wugi. Jadi ni pakai brush gear, carbon tape washer. Pinion gear ada support bearing. Pinion gear panjang. Itu sebab dia punya kayuhan memang smooth.